Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ni nak bercakap berkenaan dengan rungutan ataupun orang kata apa, ibu bapa yang berbunyi bahawa ada yang tidak adil kerana anak mereka tidak mendapat tawaran kemasukan ke SPP dan juga MRSM. Walaupun anak mereka ini perform semasa di sekolah, anak mereka sangat hebat di sekolah dalam PJSK, mewakili orang kata sampai peringkat antarabangsa untuk bidang kurikulum, seorang yang aktif bersukan, seorang tokoh pelajar sekolah dan juga mendapat segala yang di sekolahnya memang dah dapat yang terbaik. Terbaik di sekolah, tetapi untuk tawaran kemasukan ke MRSM waiting list ataupun senarai menunggu, SBP tidak mendapat langsung, kena buat rayuan. Jadi di sini saya nak cakap sikit lah kenaan dengan perkara ni. Jadi semuanya konsep rezeki sebenarnya. Sebenarnya untuk kemasukan ni, ke semua murid yang mengambil atau pelajar yang mengambil ujian kemasukan ke sekolah-sekolah tersebut, macam SBP ni dia menggunakan ujian PKSK, pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus ini. Ada 2 benda atau 3 benda yang dilihat, atau 4 benda lah. 2 benda yang pertama sekali yang sangat penting ialah artikulasi penulisan 10%. Kemudian lagi satu tu ujian berkomputer tu untuk melihat. Itu memang sangat penting. Walaupun anak kita ni hebat, tokoh sekolah TPD, TP5, TP6, yuasa dia sangat hebat, tetapi apabila melakukan ujian artikulasi penulisan tidak menepati 10% itu akan mengurangkan markah merit dia berbanding kawan yang boleh buatlah. Walaupun kawan tu taklah perform dalam PESK, hanya biasa-biasa saja, tak mewakili kurikulum atau permainan sukan atau akademik sampai peringkat antarabangsa, tetapi apabila menjawab soalan PKSK, itulah merit perbezaan kemasukan ke sekolah khusus tersebut. Macam MRSM dia ada UKKM, jadi semua orang boleh mohon, dan dekat UKKM itulah dinilai, bukan berdasarkan merit PBD atau biasa. Hang tak kira lah dapat TP6 ke TP5 ke, tetapi kalau dah mohon bermaksud murid itu secara amnya memang dia layak lah. Kalau TP4, TP5, TP6 dah tentu dia boleh memohon ke sekolah MRSM. Jadi perbezaannya hanya dekat UKKM. Ada murid yang memang dia perform, dia sangat bagus, mendapat TP6, TP5, kemudian PNJSK dia memang perform sangat bagus, orang kata kod akademik pun sangat bagus, tetapi tidak mendapat tawaran. Ada something wrong lah, mungkin masa UKKM tu dia tak dapat menjawab. Tapi untuk makluman semua, bagi sekolah saya lah, 21 orang yang menerima tawaran MRSM untuk first intake, ada waiting list lagi. Untuk 21 orang tu saja memang saya tengok, kami nilai, dan berdasarkan apa yang kami perhati, memang 21 orang tu sangat-sangat layak. Kemudian untuk SBP ni pun lebih kurang berbelas-belas atau 20 orang lebih juga. Jadi bermaksud di sini untuk SBP pun murid yang layak tersebut sememangnya memang mereka layak berdasarkan merit PKSK, dan juga penilaian kami sebagai cikgu ni pun kami dah lihat. Kami dah tahu bahawa murid-murid yang mohon ni, yang dapat ni sememangnya layak. Ada juga murid yang kami rasa layak tetapi tak mendapat, dan dalam MRSM waiting list, kemudian untuk SBP tak dapat, pun kami rasa bukan rezeki dia lah. Walaupun dia sangat-sangat hebat dan sangat-sangat layak nak masuk ke SBP, tapi tak dapat macam kawan-kawan yang lain. Jadi kita jangan putus asa lah. Jangan putus asa, mungkin bukan rezeki lagi. Konsep rezeki ni kadang-kadang dia bukan untuk kita. Mungkin selepas ini, walaupun masuk ke sekolah yang biasa pun atau sekolah-sekolah biasa pun, dia akan perform bagus kat situ. Untuk tingkatan 3 boleh mohon kembali. Mungkin masa tu baru kita tahu bahawa memang masa sekolah menengah ni dia akan berbeza sedikit. Masa tu lah kita tahu bahawa anak kita ni memang layak, dan masa tingkatan 3 ni kita mohon lagi. Boleh macam tu.